Drama Dendam Seorang Mentua akan disiarkan di Astro Prima bermula 4 Mei 2026. Setiap Isnin hingga Jumaat jam 6 petang di Astro Prima. Boleh ditonton secara stream di Astro Go atau langgan di Soka. Arahan Feroz Kadir. Terbitan MIG Production Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon seperti Tracy Sinidol sebagai Sofia, Haris Hamdan sebagai Haris, Caca Mak Embong sebagai Harlina, Yusri Abdul Halim sebagai Datuk Muzaffar, Aaron Aziz sebagai Karl, Intan Lidiana sebagai Yasmin, serta ramai lagi. Drama ini mengisahkan Sofia yang dipenjarakan akibat jenayah yang tidak dilakukan. Selepas dibebaskan, Sofia ingin menuntut keadilan namun kecewa bila kekasihnya, Haris telah berkahwin dengan sahabat baiknya, Harlina. Kecewa dengan keadaan itu, Sofia tekad untuk membalas dendam terhadap kedua-dua yang pernah menjadi kawan baiknya itu. Apakah yang terjadi? Jangan lupa menonton drama Dendam Seorang Mentua.